Syukur, Alhamdulillah. Inilah dia Honda Civic FL5 Type R. So yang ni kalau dia Boost Blue, yang ni consider macam brand new lah. Sebab mileage dia sangat-sangat cun, grade dia sangat-sangat cun. Mileage 1000 plus sahaja. So macam demo car dekat Japan. Yang ni pula customer dari syurga Nanti saya akan interview customer dari syurga. Memang sangat-sangat sempoi. Abang ni daripada first car dengan second car dia repeat beli dengan saya. Tak tengok kereta. Yang saya pelik pun duduk bukan je duduk Johor, duduk Perlis, duduk Shah Alam. Shah Alam bagi ni 30 minit je tapi dia dah tak datang tengok kereta. Saya pelik. So dia bagi kepercayaan. Tapi orang kata kepercayaan tu adalah tugas yang berat bagi saya untuk saya selesaikan. Ini amanah. Amanah orang ni jangan main-main. Paling berat dalam dunia adalah amanah. So saya diamanahkan untuk serahkan Honda Civic FL5 Type R. Color Boost Blue. Mula-mula dia cakap color grey ataupun Boost Blue. So saya racun juga Boost Blue sebab Boost Blue ni saya tak tahu kenapa tapi market Malaysia masuk habis, tak sempat masuk Malaysia pun habis. So kalau siapa-siapa kat luar sana nak cari Honda Civic FL5, sebab saya dengar-dengar Honda Civic FL5 kemungkinan pengeluaran untuk Honda Civic Type R yang terakhir. FL5 ni model yang terakhir. Saya pun tak tahu betul ke tak betul. Sebab Jepun pun dia akan ada JV dengan dengan Nissan, dengan Mitsubishi. So dia dah orang kata dah jadi lain dah company dekat Jepun ni. So ini mungkin last edition, saya pun tak tahu, wallahualam. Kita tunggu announce yang akan datang. So saya dah siapkan tinted PPF, front PPF dengan coating dah siap. So kita akan interview Abang Nick nanti sekejap lagi pengalaman membeli dengan Firdaus. Okay, so layan. Alhamdulillah kita ada satu Civic FL5. So sekarang kita berada di 3M Bangi. Kita bersama ni customer kesayangan ni. Ni Abang Nick. So Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. So ini adalah kereta kedua beli dengan Firdaus, betul bang? Betul, ni kereta kedua lah beli dengan Cik Firdaus kita. Kereta kedua dan kereta pertama tak tengok kereta, kereta kedua ni pun tak tengok bang? Ya, sama. Dua-dua tak tengok, ini pun sama. Ini pun sama. Kereta pertama dulu Honda Odyssey beli dengan saya dalam 2 tahun lepas. FL5 ni beli dengan saya pun cakap, tak apalah saya nak FL5 je. Firdaus buatlah macam mana pun. Betul. Itu memang betul tu. Apa bagi tu Cik Firdaus, cari FL5. Kalau ada, kira on terus. So, okey. Kenapa FL5 bang? Bang, cerita sikit sejarah dia, pengalaman ni. Kenapa orang kata berkenan sangat dengan FL5 ni? Ni idaman lelaki sejati ni. Okey. Kita macam mana kita bila dah start dengan Honda tu daripada kita zaman muda-muda dulu. Okey. And then dah orang cakap dah terbiasa kan. And then macam mana tahu dia punya karakteristik dia Honda macam mana kan. Jadi nak tukar ke kereta lain tu macam susah sikit lah. Dia dah macam selesa dengan Honda kan. And then saya pun sebenarnya dah pernah pakai Type R lah tapi convert lah kan. So idaman lah nak pakai kira Type R yang cakap kira yang dah siap macam ni kan. So okey. Orang biasanya kalau main Honda ni, dia mesti jiwa Honda dari muda lagi. Okey, first car apa bang? First car saya EK 4 pintu. Okey. And then saya convert kepada B16B lah, EK9 lah. Okey. So lepas tu, lepas EK 4 pintu tu saya beli FD Honda FD2. And then lepas tu saya pergi ke Honda Stream pula. Okey, family lah, family car pula. Lepas dah FD tu untuk personal, and then dah ada family dah besar, makin besar, kita pergi ke Stream lah. Okey. And then lepas Stream tu, and then rasa macam nak rasa lebih besar sikit, rasa macam nak eksklusif sikit. Saya pergi Odyssey. Itu yang Cik Firdaus tu. Okey. And then Odyssey, lepas Odyssey tu rasa dah rasa macam nak FD tu dah mesti pakai lagi sampai sekarang. And then dah lama sangat rasa nak upgrade sikit lah kan. Kepada Honda Type R lah. Honda Type R So memang dah lama tengok kan. Cuma rezeki lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat lah.
atas bantuan Cik Firdaus lah. Alhamdulillah. So orang kata kalau dah jiwa Honda, darah Honda ni belah dia, keluar darah Honda juga ni. Sebab kalau nak ikutkan boleh je nak beli model-model lain, betul bang betul. Tapi kenapa Honda juga mungkin dia ada jiwa dia lah. Okey. Kan satu yang macam Honda lah kan. Tapi bila tengok design FL5 yang baru ni, dia macam orang kata tak macam FK kan. FK dia banyak macam apa? Curve macam dia orang kata extreme design sikit. Design sikit. So macam ni design ni macam more to on continental jugalah kan saya rasa. So jiwa untuk saya ni dah umur pun dah 40 lebih, so rasa lebih sesuai untuk saya lah saya rasa. So design dia macam betul lebih matang macam cakap. So dia design pun ke arah macam Accord sikit, macam sopan lah, sopan sikit lah macam tak agresif sangat macam cakap. And then walaupun design dia macam matang tapi power still there lah, still ada kan. Power tu still ada, cuma dia orang kata tak orang kata tak design tak macam mana FK8 tu terlalu dia banyak macam orang cakap apa terlalu curve, terlalu banyak point dia tu macam apa terlalu Gundam sangat lah. Betul. Susah nak kata. Maksudnya dia punya design tu pelik sikit. So ini rasa macam rasa lebih sesuai untuk saya lah rasa. Yang ni lebih sesuai lah. Okey, so alhamdulillah. And then kita nak cerita sikit sebelum orang kata ni si biru ni. Ni si biru. Si biru ni keluaran Jepun, yang ni Recon. Okey. Bang, abang cerita dengan saya tadi, abang booking Honda Malaysia, betul bang betul. So penonton nak dengar ni pengalaman abang booking Honda Type R Malaysia. Abang cerita sikit, racun sikit ni. Booking Honda Malaysia Type R saya booking bulan 10 2024. Okey. And then itu pun saya rasa lepas yang dia buat promotion tu lah, yang promotion itu rasanya berapa persen saya tengok, tapi murah lah harga dia. Okey. Tak sempat order yang tu, so saya submit juga order untuk yang normal punya price lah. So sampai bulan 3 saya tunggu Honda Malaysia call, dia beritahu FL5 Malaysia mungkin tidak dalam masa terdekat ni mungkin tak akan masuk lah. So dah mungkin dia orang takkan bawa masuk lagi lah, tapi buat masa terdekat ni lah. Saya tak tahu bila lagi dia akan masuk. Mungkin bawa masuk tapi tak tahu bila lah. So macam dia stop dah. Dia stop buat sementara waktu lah. Itu yang Honda Malaysia bagi tahu saya lah. And then lepas pada tu saya dah orang cakap memang nak sangat kita ni. So teringat dekat Encik Firdaus kita. Sebelum ni pengalaman yang audisi tu memang tak ada masalah, smooth daripada A sampai Z, tak ada apa masalah. So saya cari Encik Firdaus balik. And then terus cari Firdaus, cari yang biru, book terus. Alhamdulillah. Itulah. Saya pun agak terkejut sebab baru 2 tahun lepas ambil Honda Odyssey. So itu pun beli kereta tak tengok kereta, tahu-tahu saya hantar yang tu Odyssey, saya hantar sampai rumah. Betul bang? Betul, hantar rumah. Saya hantar malam-malam pun saya hantar. Terkejut semua. So yang tu surprise lah. Itu surprise. Surprise untuk family. Tapi yang tu pun beli kereta tak tengok kereta. So kereta baru turun baru turun kapal Ya betul, baru turun kapal raya haji. Ya betul. Nak raya haji masa tu. So alhamdulillah settle kereta tu. Lepas 2 tahun Aben ni cari saya lagi. Dia kata tak boleh lah, jiwa Honda, jiwa nak tekan tu ada lagi. Ada lagi lah walaupun nak tunggu Honda Malaysia tak tahu lagi bila kan. So sementara stok masih ada ni, kita terus grab lah. Tapi betul bang, kalau kita beli Recon, pilihan warna tu banyak. Banyak pilihan. So kita ada macam banyak pilihan. Kita ada hitam, merah, biru, grey, putih kan. So ada 5. First grey. Abang nak yang first kali grey. Lepas tu lepas further discussion dengan Umar apa semua, dia rasa biru lebih nampak kenalah untuk kereta performance ni kan. Ya betul. So biru ni pun cantik sebab dia boost blue dia. Sebab kalau putih, Malaysia memang putih saja. Putih saja. Lepas tu Jepun pun memang putih tu memang banyak lah. Putih, pilihan putih tu. Tapi kalau biru ni mungkin orang kata lain daripada yang lain sikit. Lain daripada yang lain. So insya-Allah anak-anak pun dah besar. Mungkin boleh diturunkan kepada anak-anak lepas ni bang itu tengok dulu. Tengok dululah. Bagi puas dulu bagi puas dulu. So alhamdulillah. So bagi yang nak mencari kereta macam mana bang? Boleh ke cari? Boleh.
saya memang recommend lah Encik Firdaus. Selama saya berurusan dengan dia ni memang transparent lah, orang cakap. Alhamdulillah. Transparent apa, macam report apa memang dia akan transparent, dia bagi yang betul-betul punya. Kita nak scrut pun boleh, and then bila compare dengan scrut pun memang exactly the same, sama je. So situ dah tak ada, kita tak perlu risau apa dah. So orang cakap dengan Encik Firdaus ni memang tak perlu, orang cakap tu pening kepala, tak perlu risau. Daripada start kita booking sampai delivery, dia akan update kita selalu. Alhamdulillah. Tak pernah miss. Kadang hari-hari duk WhatsApp dengan dia kasi. So kita update progress dia Progress. Walaupun tak ada progress pun dia akan tanya khabar juga. Tanya kan, abang okey ke tak okey? Yalah, saya takut kereta tak siap, barang-barang sampai dulu lah. Itu saya takut. Lagi barang-barang sampai FL5 ni kuat racun je. So kita rasa macam tenang lah. Kita rasa benda yang kita nak tu kita ada orang take care lah. Alhamdulillah. So sebab tu sampai tak tengok kereta pun saya siapkan, orang kata sampai hari ni lah. Sampai hari ni pun abang buat tinted, coating, PPF semua. Betul bang? Semua. Semua. So full front PPF semua dah. Sebab alang-alang colour dia cantik, colour biru ni, kena stone chip sakit hati. Sakit. Sakit hati. So buatlah. Kita protect awal-awal lah. Kita protect awal-awal. So alhamdulillah settle kereta ni, insya-Allah. Sebelum raya settle bang sebelum raya. Tapi tak bawa balik kampung lah kereta ni. Tak kita balik kampung. Jangan buat hal. Kereta ni naik genting je ni. Okey. So insya-Allah apa yang kita janjikan kita buat bang minyak full tank Minyak full tank. And then satu lagi yang best, warranty. Warranty kalau nak tahu Roger Firdaus tiba-tiba warranty dia sedap lah pula warranty. Warranty memang sedap. So memang best. Memang best. Alhamdulillah. So saya mendoakan abang dan family sihat walafiat, okey, dimurahkan rezeki, panjang umur. Kalau bawa kereta ni jangan tekan-tekan sangat kalau boleh. Ambil feel dulu. Ambil feel dulu sebab lepas raya dia akan tune balik kereta ni. Cut off dia akan buang ni. Confirm akan buang ni. Confirm akan buang ni. So alhamdulillah, mana-mana nak cari kereta, Honda Civic ke, Honda FL1 ke, apa-apa jenis kereta recon, insya-Allah boleh contact Firdaus. So kita akan deliver sampai jadi. Okey, so kita tengok dia punya cun tak cun kereta ni. Full PPF depan ni. Full front daripada sini, tepi ni, fender, bonnet semua yang ni memang dah cun dengan lampu, dengan lip semua. Semua kita buat full PPF Okey bang, terima kasih banyak bang. Terima kasih. Insya-Allah. Sempena Hari Raya ni, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey, kalau balik raya tu balik mana bang? Balik Kelantan. Balik Kelantan set bawah. kita. Bawah. So standby jam 16 jam. Kalau balik awal tak jam lah. Insya-Allah. So saya doakan semoga selamat dalam perjalanan pemanduan. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya bang salam family semua. Sama Hari Raya. Maaf saya batin bang. Sama berurusan ni ada apa-apa salah silap tu saya minta maaf saya pun minta maaf banyak-banyak salah silap saya Kita manusia tak lari daripada kesilapan tu, insya-Allah. So ini yang terbaik termampu Firdaus boleh siapkan, insya-Allah. So terbaik lah ni. Alhamdulillah daripada 10 tu nak bagi berapa bang? 10/10 10/10. Alhamdulillah. Okey. So kita siapkan dekat sini. Sepatah dua kata dari kita jumpa dah. Mr. Lee. Okey. Macam mana? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. So nak cari tinted coating, cari dekat sini 3M Bangi. Ni memang padu barang dia.